Operasi Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Kemilian Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ yang dibuka bagi menempatkan mangsa insiden kebakaran saluran paip gas Putra Heights ditutup pada jam 10 malam semalam. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata ia selepas bantuan yang ditawar kerajaan negeri mula disalurkan, selain beberapa keluarga juga dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Tambahnya urusan baik pulih semula kediaman mangsa yang terlibat akan dibincang bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT pada Isnin ini. Sebagai tanda solidariti, kerajaan negeri menerusi tabung perhatian Selangor menyasarkan untuk mengumpul sekurang-kurangnya RM500,000 menerusi potongan gaji terhadap Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, MMKN, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun dan penjawat awam grade 48 ke atas bagi membantu proses pemulihan yang direncana kerajaan negeri. Maka itu Ahli MMKN akan menyumbang RM1,000 daripada gaji mereka, keseluruhan adun termasuk pembangkang RM200, manakala bagi penjawat awam grade 48 ke atas RM50.